Bila anda trade in rumah, kelebihannya adalah anda akan dapat bulanan yang lebih rendah. Hello guys, kita berjumpa sekali lagi. Okey, sekarang kita berada di kawasan Kulai di Jalan Seri Putih 10/4, Taman Puteri Kulai. Rumah ini rumah satu tingkat, rumah di belakang saya mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air berkuasa 22 kali 70 kaki. Bukanya 22, memang besar. 1540 square feet. Ini berstatus non bumi putra lot. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, semua boleh beli. Okey, boleh gabung nama juga, suami isteri, ibu dan ayah, adik-beradik. Okey, hanya beberapa minit kita keluar daripada kawasan perumahan ini, kita akan jumpa kawasan kedai yang sangat banyak untuk kemudahan anda semua. Rumah ini sangat-sangat berhampiran, 10 minit saja dekat Ion Kulai, 10 minit juga terus ke Highway Kulai, dan beberapa kilometer kita boleh nampak daripada sini Gunung Pulai. Sesiapa yang suka berekreasi untuk naik Gunung Pulai, boleh. Anggaran bulanan rumah ini lebih kurang RM2,000 sahaja. Yang bekerja di Malaysia, anggaran gaji lebih kurang RM6,000. Yang bekerja di Singapura, anggaran gaji lebih kurang RM2,000 ke RM2,500 Singapura, layak untuk cuba rumah ini. Okey, pada anda semua yang duduk di kawasan sekitar Taman Puteri Kulai ini, sesiapa yang ada rumah low cost, low medium cost, kalau nak trade in rumah yang lebih selesa kepada rumah seperti ini, boleh hubungi saya juga. Kita akan bantu anda untuk jual rumah lama anda dan kemudian kita bantu untuk beli rumah ini. Okey, bila anda trade in rumah, kelebihannya adalah anda akan dapat bulanan yang lebih rendah. Saya nak bawa anda masuk ke dalam untuk kita tengok keadaan rumah. Ayo.